Aku nikahkan dikau dengan Ainul Batrisya binti Muhammad Azhad yang telah berwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikah Ainul Batrisya binti Muhammad Azhan dengan mas kahwinnya bernilai RM300 tunai. Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Assalamualaikum, ni Syah Yawai. Saya nak cakap macam syarat kita dua macam boleh hidup sama-sama, tak banyak gaduh, and selalu support each other. For future, I hope kita dapat anak comel-comel. For my future, insyaAllah, our life till Jannah.